Ni aku nak cakap satu benda. Kalau beruk-beruk penceramah ni boleh cakap Rasulullah tak nak jumpa orang isap rokok. Aku nak cakap kat korma hari ni, lillahi ta'ala aku cakap, Rasulullah tak nak tengok muka korma yang buncit-buncit atas kursi empuk tu. Urut buncit, kursi empuk, balik salam cangkuk, tak pun buka payslip tiap bulan. Korma ada gaji mufti ke apa ke, apa NGO mana-mana ke apa ke yang tekan sembang agama ni. Bila kalimah Allah tu dihina, korma semua hilang daripada radar. Aku nak cakap lillahi ta'ala, Allah Muhammad tak nak tengok korma. Macam sibuk orang isap rokok ni, Allah tak nak jumpa lah apalah. Korma ni pemegang amanah ni yang patut naikkan umat supaya apabila agama tu dihina, korma bangkit. Korma orang pertama yang masuk gua dulu hilang. Tinggal netizen ni memang melawan sistem tu. Aku cakap lagi sekali, Muhammad tak ingin tengok korma dekat sana. Buang korma punya janggut, buang korma punya serban, buang korma punya jubah. Korma tayang bini korma, korma tayang kereta korma, korma tayang kehebatan korma. Umat korma makin lemah. Ulama tu pendekar, Abu Bakar, Osman, Ali, Umar, Rasulullah panglima dia, pendekar dia. Ini panglima dia, 4 orang. Salman Al-Farisi, Khalid Al-Walid, Salahuddin Ayyubi. Siapa yang menyebarkan Islam? Bukan mereka. Mereka siapa? Macam korma ke? Buruk sarkis, badut sarkis, mendunia jadi ulama. Diam. Allah tak nak jumpa korma. Sampai sudah ni sultan-sultan semua ni, Allah tak nak jumpa korma. Better cakap kalimah Allah dihina, apa pun kamu tak boleh buat apa, suara pun tak boleh buat apa. Aku yang bodoh ni boleh cakap. Aku cakap kat orang Kristian, you before this you use what? God. Then use God lah. Why you want to put Allah there? My Allah is kul wallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Allahu samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, telah tidak ia beranak. Walam yulad, dan telah tidak ia diberanakkan. Ni istilah anak Tuhan ke apa, Father, Mother, God, apa semua ni, apa Trinity, apa semua ni dah padam dah dengan ayat tu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu dah. Tak payah nak pergi mencari kat tokong kuil persamaan agama lagi, dah tak ada dah. Korma ni Allah tengah pandang korang sekarang ni. Billahi ta'ala. Hati-hati loh.